Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kali ini saya akan bagi isi penting yang mana dalam sesi takruf baru-baru ni saya dah buat kelas dalam bentuk Zoom. Apa yang saya nampak adalah saya nak ketengahkan dua perkara. Ada dua poin saya nak ketengahkan. Pertama, database susun cara COI. Yang keduanya, 9 box tentang skrip sapaan. So, yang ni saya akan kupas juga dalam video ni. So, bila anda tengok kat sini, saya lah guru anda, iaitu Tuan Izzat Syafiee. Dan kelas kita ni adalah berkaitan tentang copy, master, convert sale, email, SMS, WhatsApp. Kan? Dia punya tajuk utama dia daripada tulis ayat pendek atau panjang yang dibaca, dipercayai dan dibalas. Ni kita punya tajuk. Okey, jom kita tengok. Dalam sesi taaruf ni, saya ada bagi tahu beberapa perkara yang paling penting adalah circle of influence. Itu saya panggil dia COI. Apa ke benda tu? Okey, jom kita tengok lagi. Sebenarnya circle of influence ni saya suka gunakan gerak kerja. Ada beberapa poin yang saya highlight dekat sini. Pertama adalah tentang keluarga kita. Saya bawa anda semua ke dalam suasana kanan ke kiri lah. So permulaan adalah keluarga kita. Jadi apa saja yang kita ada database daripada nombor telefon kita dan sebagainya, database yang sedia ada sekarang. Pertama, you kena highlight, ini adalah keluarga aku. So you kena labelkan mereka, ini keluarga aku. So untuk keluarga pun berbeza cara nak menyampaikannya. Mesej dia pun agak berbeza. Itu paling penting you kena tahu. Keduanya, rakan belajar kita. Rakan-rakan kita belajar di universiti, college, di mana-mana saja, kelas agama dan sebagainya. Kita listkan mereka sebagai rakan study kita. Kan? Ada juga yang kita kena listkan, iaitu kalau kita nak listkan, kita listkan nama ni adalah saudara mara. Ni saudara mara aku. So, skrip dia pun berbeza. So, semua benda yang saya bagi tahu ni, dapat name card, kan? Contoh dapat name card. So, macam mana kita nak approach kalau dapat name card ni? So, benda-benda ni pun saya akan tunjuk pada anda, bagaimana pada anda. Dan saya yang paling penting sekarang ni adalah, saya akan memudahkan kerja ni. Okey. Sekejap lagi saya akan tunjuk pada anda beberapa skrip yang mudah untuk anda nak tengok kan. Seterusnya, rakan media sosial. Kalau anda kenal di Facebook, di IG, di TikTok dan sebagainya, anda ambil mereka semua ni, anda kena tulis mereka ni daripada mana dan anda dapat gerak kerja yang baik dan list yang baik. Seterusnya, kalau ada dalam grup-grup terdekat, contohnya grup kampung, grup masjid, grup apa semua ni, berkaitan dengan sosialiti anda sendiri, anda pun kena listkan begitu. Maksudnya, anda kena susun nama-nama orang ni kan. Ada juga yang kita nampak daripada grup hobi. Ada orang suka duduk dalam grup hobi dan sebagainya kan. So, simpan data-data mereka sebagai satu gerak kerja supaya anda nampak mereka ni adalah grup-grup yang anda tak boleh santuni macam mana salesman bergerak. Tak boleh. Semua benda yang saya tulis ni adalah benda yang akan berkaitan dengan anda. Bagaimana anda nak kemas kini cara untuk anda approach mereka. Lepas tu bahagian kejiranan, orang jiran kita dan sebagainya pun cara yang berbeza. Listkan mereka juga. Orang-orang bisnes pun kita listkan juga. Kan, sahabat andai kita kan. So kita kena listkan begitu. So bila ada berlaku macam ni, baru kita faham. Kan, setiap pergerakan kita sebenarnya, kenapa saya panggil kelas ni copy mastery, pergerakan kita mesti dalam keadaan yang nampak ke arah bagaimana mereka yang duduk dengan kita ataupun yang duduk dalam COI punya circle ni, saya nak bawa pada apa dia? Bukan sekadar menjual. Ini paling penting. Poin saya adalah bukan sekadar menjual. So, bila sebut bukan sekadar menjual, apa objektif yang kita nak buat daripada perkara ni? COI ni. Pertama, kita nak bawa mereka mengenali diri kita. Itu nombor satu. Keduanya, mereka akan dapat perkara-perkara yang mudah untuk mereka. Yang mudah ni maksudnya bila kita sampaikan tu, mereka tak nampak yang kita ni sedang menjual. Itu paling penting. Yang ketiganya, kita nak susun macam mana mereka boleh recommendation. Tak beli tak apa, tapi boleh recommend. Tu yang paling besar sekali manfaat dia. Yang mana bila ada perkara ni, anda akan nampak kesan dia bukan sehari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 4 hari, tapi boleh kekal bertahun lamanya dan konsisten akan berlaku. Percayalah cakap saya, ini yang saya belajar, ini yang saya buat, ini yang saya approach di dalam market, yang mana bila mana saya dah 3 tahun, 4 tahun ni saya tak duduk dalam bidang training, saya nak mula balik, saya nak mula dengan konten yang berkualiti yang saya dah cuba, yang saya dah try
Dan saya dah test untuk buat pelaksanaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah masa dia mulai hari ini bina balik database anda dengan kemas, iaitu segala nombor telefon, segala bentuk perjalanan yang anda nak buat ini anda kena susun satu persatu. So bila anda susun dengan cantik, anda akan approach orang yang terbaik. Cara nak approach pun cantik. Nanti skrip-skrip yang anda nak buat pun akan jadi cantik. Sebab tu dalam apa saja kita nak buat, kita perlu tahu apa objektif kita. Jelas 3 perkara tadi, kita nak bagi orang kenal dengan kita. Mereka dah mula kenal dengan kita, kita nak bawa mereka apa dia? Mudahkan mereka bersusun, bersilaturahim dengan kita, dan akhir sekali dan yang kedua tu fokus kita bukan nak menjual, tapi kita nak cari recommendation. 3 poin tu penting. Jadi mulai pada hari ni, saat ini, tolong listkan sekarang apa yang saya dah tulis ni, anda mula listkan sekarang. Boleh faham? Dan ini video pertama untuk anda semua, dan insyaAllah kita akan susun lagi video-video seterusnya untuk anda. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.